Content partnership nak buat tunggu 3 orang. Betul, tunggu 3 orang. Sekejap takut ada malapetaka. Malapetaka apa tu? Maksud awak apa yang malapetaka tu? Ranking talian perempuan tak boleh lah. Perempuan baru masuk 2 orang, so tak boleh nak bagi tahu ranking lagi. Kan dah baru masuk Pika dengan Hazan kan. So tak adil lah untuk dia orang. Dia orang baru masuk. Nanti saya akan bagi ranking, bagi tahu. Tanpa 2 orang tu. Okay, tanpa. As for now lah. As for now. Tapi tak boleh nak kata ranking semua. Okay, awak nak top berapa? Sebab Amin cakap tak suka Abel. Aku pun tak suka dia. 5 or 3? 5 Aduh, 5 ramai yang 5 ni. 5 ramai. Okay, kita ambil antara top 3 ke top 5? Top 4 lah. Top 4. Top 4. Boleh Okay, top 4. Kalau ranking as for now lah, kita cakap as for now. Sebab kalau nak kata award ke everything, bulan 12 lambat lagi. Sekarang pun baru bulan 4 kan. Bulan 4 betul lah, baru masuk bulan 4. As for now, nombor 1 nombor 4 susah susah. Relax dulu. Cepat korang ni. Bacalah komen tu tak patut. Awak kalau komen tu 5, 10 saya boleh baca. Awak dah cepat ni. Saya duduk cek komen balik ni. Cepat aduh. Okay. Top 4 Top 4 as for now. Top 3 lah. Top 3 kan. Top 3. Top 4. Top 4 ni dia ada 2 orang yang duduk tempat sama. Lebih kurang gitu lah. 2-3 orang duduk tempat sama. Top 3 Okay, top 3. Top 3 untuk perempuan sekarang lah. Mostly aku ambil ni in term of tak adalah kata overall, tapi kalau kita campur apa yang aku nampak apa semua. So nombor 3 lah Zarina. Nombor 2 Aina. Nombor 1 Aslah. Dah tu Laki ni ramai. Laki tak nak perempuan. As for now lah. Aduh, korang ni. Aduh, Tapi tu overall lah. Kau kena faham. Bukanlah kata
ada spesifik ke apa semua. Nak short film lambat lagi, tak ada lah. Saya tak start edit lagi, tak ada masa lah nak edit. Jujur kembalinya Azan best balik, thank you. Unblock keyword. Ya ke saya keyword lah. Tu ada tu, boleh sebut je kanda tu. Kenapa Rina? Mungkin sebabkan Rina kot tahun ni ada. So dia punya tu tinggi lah. Dia punya in term of popularity wise, content pun dah start buat and everything. And itulah lebih kurang. Sebab ni sejujurnya tak nampak sangat pun mana-mana sekarang ni. Dia tak cukup banyak masa lagi untuk saya cakap siapa-siapa yang terbaik lah. Manfaat yang kanda. So editor edit tak boleh, saya kena edit sendiri. Esok ada konten tak? Ada. Talent lelaki kecuali kanda Okay, saya cakap satu je lah, Harry Azrul. Harry Azrul berjadi nuah sejarah antara dua ni. Antara yang, tapi Nuah ni dia lain je dengan konten aku. Kadang-kadang bengong kot dia ni. Tapi in term of content dia power lah. Gitu lah. Harry ni sebab tu aku sebut banyak Harry lah. Syami ni konten aku pula. Dia konten dia memang tak ada kan. So tapi mostly Harry lah. Kalau kata for now laki stronger Harry lah. Antara yang stronger jugalah. Setiap orang ni dia ada kelebihan masing-masing. Tak semua yang, kalau kau nak tengok betul-betul siapa yang ni, apa semua kena tunggu bulan 12. Kena tunggu sampai award lah. Setiap orang ni okay, dia ni bagus kat sini, dia ni bagus sini, bagus sini, bagus sini. Itu. Still tak tahu ke kenapa Malkosyah gaduh. Tak tahu, saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu. Saya nak kena tahu. Abang jujur masih nak share tak dalam AI team dia macam tak wujud. Okay. Dia gini ya. Setiap orang ada masa dia, ada period dia sendiri. Kalau contoh betul-betul dia dah tak wujud ke apa yang awak masukkan tadi, sebab sampai masa dia nanti dia akan keluar juga. Maksudnya gitu. So tak perlu tanya lagi nak suruh saya riliskan ke. Release hari ni tak function, release hari ni tak function apa semua. Saya tahu bila saya nak rasa yang ni kena release ke, yang ni dah tak banyak benda yang tak buat. Saya tahu bila. Gitu. For now masa ada lagi. Gitu. Bila masa tak ada, bila masa dia dah ditentukan, awak menangis lah raja-raja rimau ke, awak tiba-tiba awak jadi bagus ke pada lepas pada keluar pun still sama. Maksudnya gitu. Rina dengan Rif okey juga be. Rif ni kalau kita tengok, sebab apa takut juga Rif dengan Rina ni, Rif ni dia ada sifat Ihin tau. Cuma Ihin ni dia bukan short film ke apa semua. Dia nak buat macam lebih lawa apa semua gini. Syarif ni pula dia suka jenis-jenis macam style short film kan. Macam dia buat konten basketball tu kan. So bila benda macam tu, dia take time. Dia sangat take time. So kurang screen time untuk konten. So agak bahaya sebenarnya untuk, sebab Rina pun bukannya orang yang jenis selalu buat konten juga. Itu yang bahaya sebenarnya.
Tapi yang penting yang korang kena tahu, kemungkinan besar Karina akan berubah. Besar kemungkinan tu, 80%. Gua tak, kemungkinan bukan Karina sajalah. Semua berubah, semua kosong, vanish balik. Cuma adalah yang akan stay juga. Kita tengok masih lagi, sebab konten surat pun tak start lagi. Sekarang ni yang kita dah shoot tadi ada, cuma tak post lagi, korang pun tak tahu lagi. Cuma sekarang ni saya masih lagi menunggu untuk konten surat. Kita tak buat lagi sebab misteri. And then ada satu lagi konten, accept dengan reject tu. So konten-konten ni main peranan besar. Tak adalah main peranan besar juga. Kadang-kadang benda tu pun aku ambil sebagai input lah, gitu. Lambretta sedap tak? Sedap. Padu. Untuk kategori dia tu padu lah. Gitu. Cuba try capi Aisyah. Benda yang aku nak try juga dulu sebenarnya, masa sebelum Asyam kan. Capi dengan Aisyah. Benda yang nak try dulu lah. Banyak. Tak nak try tukar Fail dengan orang lain ke? Sebab apa? Stres memang lah orang dengar. Fail dengan orang lain sebab Fail selalu comeback. Okay, ni pasal Fail sekali lagi aku sebut pasal Fail. Dia bukan sama sekali sebab dia orang tak boleh komit ke. Contoh, kalau Fail dengan orang lain dia tak jalan, Luqman dengan orang lain tak jalan. Bukan sebab tu, tapi sebab Fail tu sendiri. Gitu. Saya cakap sekali lagi, kalau dia comeback banyak kali pun sebab Fail tu sendiri. Best. Tak ada lah partnership macam Fail. Aku boleh cakap macam tu. Macam mana gitu. Korang duk suka lah partnership lain pun, tapi Fail ni something. Dia ada barang. Bak kata Azan, dia ada barang. Gitu. Kalau tengok masa Fail ada dulu, aku tak habis-habis. Aku kadang-kadang aku puji, kadang-kadang aku bahan Fail ni. Dia gitu, tak ada orang yang aku nak membahan. Dia situ lah rindu dia tu. Dengar selah okey tak be. Awak rasa okey? Kita orang tunggu 2 tahun. Apa ni dah? Tunggu apa 2 tahun tu? Kalau kau dengar Rina okey ke? Awak tanya. Dulu ramai juga nak kan? Mira dengan Kanda. Saya tak tengok Fail dalam konten habis. Saya selalu skip. Okey, terima kasih atas pendapat awak. Tak ada masalah. Dia ada orang macam cakap, ada orang suka, ada orang tak suka kan? Tapi mostly memang banyak orang, bukan orang tak suka tau, orang trigger gitu. Tapi aku suka. Tak apa. Dia kadang-kadang sebab konten ni, awak bayang kadang-kadang kita banyak duduk tau. Kita banyak duduk gini. Tapi bila benda tu flat, boring nak cakap. Tiba-tiba Pak Lupa bila dia jadi macam dia jadi semangat balik. Kalau tu saya rasa saya dah buat yang terbaik. Inilah jalan dia. Terima kasih. Tanpa awak, siapalah saya. Bosan. Ngatuk mak.
Go. Mari sekali. Okay, bagi kata-kata sikit untuk ni. Good luck. Yeah. Tak saya gitu. Maksud gitu. Bila masuk Pak Lofa apa lain lalu jadi. Mula jadi gitu. Fanaina. Sebab tu Syami selalu perform. Dia tak ada tapis dah. Betul. Mak saya dulu pun tapis juga dalam konten kan. Banyak. Bukanlah banyak bertapis satu. Kadang-kadang cut part yang agak macam rasa cerita sekarang macam lebih kepada talk cut jugalah. Isteri tak cukup 2 bulan kan bila tunggu 2 tahun. Apa yang 2 tahun tadi Kenapa tak boleh comeback Siti Min? Boleh comeback, tapi rasa macam relax dulu Siti Min. Gitu. Mana ada. Kalau nak kira lah macam saya cakap tu. Kalau saya nak buat balik hak mana saya impikan tu. Tu lah. Rizal, Kosyah, Asus, Aimanah, Karina. Tapi lu Karina. Buat Karina mungkin tidak. Suhak baru. Kita buat baru balik. Few talent apa je ada strong character. Apa isu Aisyah dengan Mal tak konten tu pendapat Abel? Tak tahu. Tak boleh nak dijangka apa masalah sebenarnya. Serius. Saya pun tak tahu. Nak tanya ada ke tak ada perempuan? Ada. Okay, saya nak bagi tahu. Kita dah start buat talent sementara setiap tahun tau. Start bulan 8. So situlah talent banyak dah nak start kena release. Itu dah half of year kan. Pick up okay dengan siapa biasa? Kalau aku bagi tahu sini, korang dah tahu lah. Okay, bagi tahu lah. Ada Pika ni dia ada 3 nama. Ini yang confirm lah. Untuk Pika ni 3 ni confirm. Antara salah satu ni memang akan jadi partner dia. Antara Daus Bajo, Irfan Daniel, Mibah Kanda. Ada 3 orang ni. Tak sesuai sama Kanda. Kenapa tak sesuai? Bilang dong. Bos tengok story. Tuh tengok sendiri story. Bilang dong, ngomong dong.
Irfan Aina. A big no. Why? Bapa Mibah. Why not Mibah? Mungkin di dalam fasa eksperimen. Mungkin. Kenapa konten tadi Aiman tak tuju soalan? Tak ada orang nak tuju dia. Nak macam mana? Tak sempat lah tu. Mana Adi? Aduh, tak jumpa dah tanya why Adi. Abang saya penasaran kalau kandang dengan Fael dipartnershipkan pasti gacor. Enggak. Saya rasa enggak gacor. Menunggu isteri 1 tahun masih kurang lagi kalau dibubarkan. Kita bagi kejap je. Kan awak kata limited apa? Limited tak boleh lama. Dah kena simpan balik lah. Kan? My jiwa betul. Betul lah, kan limited. Kita keluar time-time penting je. Sebab katakan dia time-time launch produk keluar. Tak, betul lah ayat tadi kan satu. Betul lah ayat tadi. Musan dah 10k tu. Ui, Musan mal kosyah siut. Yang jarang berlaku. Yalah, kerana dulu pernah cakap nak. Itu dulu, sekarang udah enggak lagi. Siapa main karakter? Riff. Solo ada 2 orang lah. Sebab dah masuk 2 perempuan kan. Yang release ni tak ada lama je ke tak? Awak tengok lah nanti rule baru. Habis buat otot pun makan masa. Dia bertunggu 2 tahun dapat 2 bulan. Awak kena faham. Sekejap aku tengah cari ayat nak tipu je. Nak kelentong korang je. Awak kena faham. Itulah nikmat dia. Kan? Bila kita tunggu terlampau lama, lepas tu kita dapat walaupun sekejap, so kita akan hargai benda tu. Bila tak ada, kita akan hargai balik. Kita akan mencari. Bila benda ada depan mata, kita akan rasa benda tu biasa. Kita akan rasa macam dah ada kan. Cuma benda tu tak ada, kita akan merindukannya. Dan kita akan mula mencari. Kita akan mula menghargai. Kau kena faham situ. Betul. Nampak ada yang cakap betul. Dah cukup lah. Seorang cakap betul cukup lah. Rule baru, tolong jangan bercinta. Dia sebenarnya saya buat dah Halijah Rizal. Saya buat dah. Ada dalam kontrak at first place lah, masa dia jadi 25. Dan bagi tekan awal-awal dah. Tapi bila bercinta, saya nak cakap apa? Faham tak? Saya nak buang orang ni susah sebenarnya. Sangat susah.
Maksud saya keluarkan konsep release ke apa benda ni. Konsep release ni bukan nak kata buang pun. Dia boleh mari je nak mari. Cuma dia tak ada ala leak. Kita bagi ke di generasi baru ala leak. Untuk buat benda yang ni macam gitu. Tapi kena profesional tu saya setujulah. Kan? Bila contohlah ada hati apa semua, lepas tu saya buang ke, saya tak endahkan ke, nanti saya juga yang akan kena. Bukan kena apa tau, korang akan cakap macam-macam lah. Adalah nanti dia orang kena kecam, tapi saya kena kecam. Itu macam malas lah. Ingat apa dari celaka tu. Lama tahu nasi dah siap lagi buka YouTube apa asyik semalam ada. Ingat apa dari azan sesuai siapa selain Harry? Azan sesuai dengan siapa selain Harry? Azan ni dia semua sesuai lah. Sebab kita tak tahu lagi, tapi rasa macam semua sesuai dengan dia. Azan ni tu keunikan yang dia ada. Bagi lah siapa rasa lah. Cuma mesti akan ada yang lebih better lah dengan dia. Cuma sebab azan ni diri dia. Itu yang hebatnya dia ni. Kalau Riz lain Aina, siapa sesuai? Najla, Rina, Pika, Corner dah blushing dengan saya tadi. Kau kena tengok, okay? Konten luar nanti. Corner blushing dengan saya. Okay, so gitulah. Saya pun nak end live ni. Apa yang saya nak bagi tahu kat sini, kita tengok je apa yang akan berlaku pada partnership ni. Saya banyak benda yang saya fikir juga. Saya tahu korang pun concern juga, terutamanya untuk kes Malkosyah apa semua ni kan. Let's say lah kes Malkosyah ni. Sampai dekat konten tadi, kalau siapa yang tak tengok lagi konten tadi, memang panas gila. Pak Malkosyah paling panas sekali. Nak antara masa debate Amri dengan Mal tadi, memang panas gila. Kita tengok macam mana. Adakah Malkosyah akan comeback ataupun tidak akan berlaku benda tu? Kau sama-sama saksikan. Mungkin dalam 3, 4, 5 hari lagi kita akan riliskan konten tu. Kita akan riliskan di partnership. 3, 4, 5 hari kita akan buat konten partnership. Dan korang tengok sendiri. Dan yang lain-lain jugalah, untuk orang-orang lain jugalah. Ada pro, ada cons dia. Begitu. Apa tak baca komen. Awak tengok tak komen awak duk mana dah. Awak komen ni duk atas dah. Awak tak nampak dah saya ni. Gitu.
Nak isteri tak nak Markosyah. Dah apa kaitan Markosyah dengan isteri? Pening. Pilih lah. Asal jangan malas buat konten. Okay. Last Aina suai dengan siapa? Kanda Syami. Mana? Ada apa ni tak sesuai langsung. Dia macam nampak macam tak ngam. Aiman kot. Aiman mungkin tak ngam dengan Nazan. Okay, saya rasa itu saja. So kita tengok je nanti. Saya pun tak ada pilihan lagi dalam kepala saya. Jujur saya cakap, mungkin ada macam okey gak dia ni dengan dia ni, okey gak, tapi okey gak je. Dia tidaklah macam 100%. Selalunya 100% tu saya akan dapat malam. Esok tu saya nak buat partnership, malam tu baru saya dapat 100%. Tu pun tak 100%, macam 90%, 80%. Kadang-kadang bila dekat sana juga, masa dia orang bagi tahu siapa yang dia orang nak tu, kadang-kadang situ pun boleh tertukar. Gitu. So tak ada lagi. Saya pun nak tengok apa yang awak komen je. So nampak gaya macam Mohsen tu Markosyah. Mana tahu Markosyah ke comeback betul-betul, walaupun keadaan tengah memanas sekarang. Kita tak tahu. Sinopsis jalan cerita nantilah awak tengok je. Okay, so itu saja. Thank you so much. Selamat malam. Dan jangan lupa tengok konten mana yang tak tengok konten lagi tadi, dan konten esok juga. Assalamualaikum dan selamat malam.